bin Ku Ismail Yang Berhormat Kubang Pasu. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan MQT saya ialah meminta Menteri Sumber Manusia menyatakan kemajuan dan kejayaan dasar gaji progresif setakat ini yang telah mula dilaksanakan pada Januari 2025 dengan peruntukan jumlah 200 juta ringgit bagi tahun 2025. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Sumber Kesuma. Terima kasih YB Kubang Pasu dan juga Tuan Speaker. Selari dengan aspirasi ekonomi madani untuk meningkatkan lantai dan seterusnya memperbaiki kualiti hidup rakyat, Kesuma giat laksanakan pelbagai inisiatif reformasi pasaran buruh. Salah satu tumpuan utama ialah untuk memacu transformasi struktur gaji dan upah pekerja dan menyedari bahawa peningkatan gaji adalah bersifat struktural yang memerlukan pendekatan pelbagai dimensi. Kesuma melaksanakan dengan izin multi-prong strategi, strategi pelbagai rampang melalui beberapa model gaji termasuk dasar gaji progresif. Jadi dasar gaji progresif ini adalah antara satu daripada strategi kerajaan untuk meningkatkan gaji dalam pasaran buruh negara kita. Dari dasar ini mula diperkenalkan pada secara rintisnya dari bulan Jun 2024 sehingga bulan Ogos 2024 dan statistik menunjukkan kemajuan dari segi penyertaan majikan dalam program dasar gaji progresif. Sehingga 30 November tahun 2025, sebanyak seramai 5,808 majikan, hampir 6,000 majikan telah membuka akaun dalam sistem gaji progresif. Dan daripada jumlah itu, hampir 4,000 majikan telah mengemukakan permohonan untuk menyertai program dasar gaji progresif. Daripada majikan yang memohon, hampir 3,000 majikan telah melaksanakan kenaikan gaji pekerja selaras dengan syarat insentif GGP melibatkan lebih kurang 32,000 orang pekerja. Jadi, keseluruhan insentif yang telah disalurkan setakat ini untuk 32,000 pekerja itu adalah sebanyak 34 juta ringgit. Semua pekerja ini telah mendapat kenaikan gaji. Pekerja tersebut juga perlu memenuhi syarat minimum latihan 21 jam setahun ataupun melalui pengiktirafan pencapaian terdahulu sebagai salah satu syarat melayakkan pembayaran insentif. Untuk makluman YB Kubang Semang, Kubang Pasu, Kubang Semang tu kat Bukit Tajam. Dasar gaji progresif menunjukkan kejayaan dalam meningkatkan gaji median pekerja sehingga 30 November 2025. Bagi pekerja peringkat permulaan, iaitu yang bekerja dalam tempoh 12 bulan, gaji median meningkat sebanyak RM300 daripada RM1,900 kepada RM2,200, di mana peratus kenaikan adalah sebanyak 16%. Sementara bagi pekerja bukan peringkat permulaan, iaitu yang dah bekerja lebih 12 bulan, gaji minimum meningkat kira-kira RM290 dari RM2,200 kepada RM2,490 dengan peratus kenaikan 13%. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan Yang Berhormat Kubang Pasu. Soalan tambahan Datuk Yang Pertua. Matlamat dan tujuan dasar DGP ini ialah untuk transformasi pasaran buruh dengan matlamat meningkatkan pendapatan pekerja selari dengan produktiviti. Bagi saya ini satu usaha yang amat baik. Soalan saya yang pertama sebenarnya ialah saya nak minta Yang Berhormat Menteri untuk menceritakan cerita kejayaan, success story sebagai contoh untuk beberapa syarikat berhubung dengan kenaikan gaji berasaskan kepada kenaikan produktiviti pekerja di beberapa syarikat yang terlibat. Dan seterusnya program DGP yang dilaksanakan ialah bagi tempoh 2025-2027 dengan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit yang akan melibatkan 50,000 pekerja dan setakat November 2025 seperti diberitahu oleh Menteri tadi, seramai 32,000 pekerja yang bekerja di 3,000
majikan telah mendapat manfaat kenaikan gaji RM200 bagi mereka yang menerima gaji bulanan antara RM1,700 sehingga RM4,999. Soalan saya ialah, selepas tempoh 20, 25, 20, 27 berakhir, what is next? Apa yang akan berlaku seterusnya? Concern dan kebingungan saya adalah dari segi sustainability ataupun kelestarian program ini. Yang ini kerana ia menggunakan dana kerajaan. Dan berdasarkan pada pengalaman saya, banyak syarikat yang sederhana dan besar saiznya, mereka mempunyai program mereka sendiri, iaitu memberi insentif pada pekerja berdasarkan pada produktiviti. Kalau syarikat tayar umpamanya, kalau dia punya benchmark dia, 10 tayar bagi seorang pekerja 1 jam. Tapi kalau dia mengeluarkan lebih daripada 10 tayar, maka ia akan diberikan insentif berdasarkan kepada produktiviti berkenaan. Dan itu saja soalan saya. Dan mungkin ini satu cara kaedah yang alternatif dan boleh ditambah baik, dan Kesuma, kerajaan melalui Kesuma boleh membantu syarikat-syarikat ini supaya dia lebih besar bilangannya dalam cara-cara lain, mungkin cara insentif pada syarikat dan sebagainya. Terima kasih banyak Datuk Ketua, terima kasih banyak Menteri. Silakan Yang Berhormat Menteri Kesuma. Terima kasih Kubang Pasu. Ada 2 soalan. Soalan pertama adalah tentang kisah-kisah kejayaan. Tadi saya sebut secara amnya lah. Secara amnya kita nampak peningkatan gaji median iaitu antara 13% hingga 16%, bergantung kepada peringkat permulaan ataupun bukan peringkat permulaan. Tapi secara khususnya mungkin saya boleh memberikan 2 contoh di sini. Satu contoh pertama adalah di negeri saya sendiri, Pulau Pinang. Ini adalah sebuah hospital yang bukan berasaskan keuntungan. It's a non-profit hospital dengan izin. Hospital Lamuai yang sememangnya dikenali sebagai sebuah hospital yang memberikan khidmat rawatan perubatan kepada masyarakat. Dalam mereka telah menyertai program dasar gaji progresif ini. Seramai 300 pekerja yang berjawatan profesional perubatan dan juga jururawat telah menerima manfaat dengan kenaikan gaji antara 6 hingga 13%. Jumlah dana yang diterima dari kerajaan ialah 1.3 juta ringgit. Itu satu. Dan yang menariknya ialah asas gaji ada yang naik 2,003 hingga 2,500 ringgit. Ada yang naik dari 3,003 kepada 4,300 ringgit. Ada orang tanya, dia 3,300 nak naik sampai 4,300 macam mana? Sedangkan kita hanya bagi imbuhan tambahan 300 ringgit. Ini maksudnya, majikan telah mengambil inisiatif sendiri untuk menampung lagi 700 ringgit. Sebab kita tahu, mungkin dalam sektor tersebut, dia memerlukan pekerja profesional yang lebih ramai. Itulah antara maklumat utama dasar gaji progresif. Bukan saja untuk memberikan insentif dan subsidi, tetapi juga sebenarnya untuk menggalakkan majikan. Apabila kerajaan telah memberikan insentif, pekerja juga meningkatkan kemahiran mereka melalui syarat perlu melalui latihan kemahiran 21 jam. Maka majikan juga boleh dengan sendirinya memberikan gaji yang lebih tinggi. Syarikat kedua, syarikat di Selangor, syarikat Omega Genius, sebuah syarikat dalam sektor perdagangan borong dan runcit, telah mendapat lebih kurang RM133,000 dari segi insentif kerajaan, memanfaatkan 19 pekerja yang mendapat kenaikan gaji lebih kurang 6%. Dan mereka rata-ratanya pembantu jualan dan penyelia. Jadi kita nampak ada profesional perubatan, tetapi juga ada pekerja-pekerja mungkin dalam kurungan gaji yang lebih rendah, tetapi mereka mendapat manfaat yang sama. Selepas 3 tahun, apa yang terjadi? Ini adalah soalan yang sering ditanya-tanyakan. Untuk saya, kita perlu lihat kepada asas DGP ini. Tadi saya dah sebut dalam jawapan asas saya. DGP ini adalah salah satu strategi daripada pelbagai strategi yang kita guna pakai untuk memastikan gaji rakyat lebih baik. Antara strategi lain, dasar gaji minimum yang perlu wajib mengikut undang-undang, memberikan peningkatan kemahiran, upskilling supaya mereka boleh meningkatkan produktiviti,
lantas dapat gaji yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Kita menggunakan kaedah garis panduan gaji yang diterbitkan dan kini berada dalam laman portal untuk memastikan pasaran kerja, tak kira pihak majikan ataupun pihak pekerja, mereka tahu bahawa garis-garis panduan gaji ini menunjukkan gaji permulaan yang kita panggil sebagai gaji progresif. Ini bukan gaji minimum, tapi gaji progresif. Gaji yang lebih baik kepada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Itu satu lagi kaedah, dan kaedah terakhir ialah melalui collective agreement. Saya baru saja menghadiri satu sesi untuk menandatangan collective agreement Genting Malaysia Berhad dengan Kesatuan Pekerja Genting. Mereka telah mendapat satu penyelarasan gaji yang paling tinggi sejak tahun 1974, iaitu sebanyak 10%. Satu. Keduanya, gaji permulaan yang disebut dalam perjanjian kolektif itu, dia tak pandang langsung gaji minimum. Gaji minimum 1,007. Tapi mereka bagi gaji minimum, gaji permulaan dalam collective agreement 1,800. Jadi ini adalah pelbagai kaedah yang kita gunakan untuk memperkasakan lagi, meningkatkan lagi penggajian dalam pasaran kerja kita. Hasilnya, kita nampak gaji minimum naik 13%, gaji median rakyat naik 11%. Tapi untuk gaji progresif ini, dia sifatnya apa? Sukarela. Berdasarkan insentif yang diberi oleh kerajaan dan berdasarkan faktor peningkatan produktiviti. Because kita tahu, kalau nak naikkan gaji, produktiviti harus juga naik supaya syarikat juga boleh mencapai keuntungan yang lebih baik. Jadi, untuk saya, dia sukarela, jadi dia tidak ada masalah syarikat kena ikut atau tidak. Dia bergantung kepada perancangan dan strategi syarikat itu dalam masa 3 hingga 4 tahun yang akan datang atau 3 hingga 5 tahun yang akan datang. Jikalau mereka merasakan perancangan syarikat sesuai dengan kaedah ini, maka mereka boleh menyertai program ini secara sukarela. Keduanya, saya rasa peningkatan yang kita berikan itu adalah satu peningkatan yang mampu dibiayai dalam tempoh masa 3 tahun. Jadi, dia harus mengambil pertimbangan. Sebab apabila kita kira kenaikan gaji 200 hingga 300 ringgit itu untuk 3 tahun, kita telah mengambil kira faktor kemampanan kenaikan itu ataupun kadar kenaikan itu untuk sebuah syarikat secara puratanya dalam masa 3 tahun. Dalam kata mudah, kalau dia dapat peningkatan RM200 atau RM300 tahun ini, sampai ke tahun ketiga, tahun keempat, kalau tidak ada sambung projek ini, maka 200-300 ini memang mencerminkan kenaikan pasaran dalam 3 tahun. Jadi tidak menjadi masalah besar buat sesuatu syarikat. Tetapi sudah tentu hasrat saya sebagai menteri yang bertanggungjawab ke atas Kementerian Sumber Manusia adalah supaya mengikut kemampuan kewangan kerajaan, kita boleh menyambung lagi program ini selepas 3 tahun. Dan akhir sekali, dasar gaji progresif ini juga akan menjadi penanda aras. Apabila gaji pekerja untuk contohnya 32,000 orang pekerja ini pada tahun ini, dia naik sehingga tahap gaji progresif, maka dia menjadi satu tanda aras kepada pasaran. Dan pasaran perlu ikut tanda aras itu. Maka untuk saya, dalam masa 2-3 tahun ini, kita berharap dengan kenaikan gaji secara progresif untuk syarikat-syarikat yang terlibat, kita boleh mengangkat gaji syarikat-syarikat lain dan gaji-gaji pasaran kerja kita secara amnya. Dengan izin, the rising tide raises every boat. Ya. Air yang pasang akan menaikkan semua kapal-kapal yang tengah berlayar. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Betong. Teruskan lepas 2027. Adakah program ini akan diteruskan selepas 2027? Yang Berhormat nak bertanya tu kena berdiri je lah. Ada peraturan 35 tu baca. Ya. Minta maaf Datuk Speaker. Ini pertama kali salah ni. Yang Berhormat, soalan Yang Berhormat tu saya tak layan kerana tempoh masa untuk Yang Berhormat dah lepas. Baik. Saya silakan Yang Berhormat Betong. Terima kasih Dr. Progusi. Soalan saya, adakah terdapat bukti awal bahawa berlakunya pemadanan yang tidak seimbang ataupun mismatch apabila sebuah firma itu menaikkan gaji tanpa disertai latihan peningkatan kemahiran dan mengenai impak
terhadap perusahaan mikro, PKS dan industri 3D, dirty, dangerous and difficult tu, bagaimanakah kementerian kita memastikan PKS mikro ini yang mempunyai margin kecil tidak tertinggal atau terbeban dengan kos pelaksanaan dasar gaji progresif ini, dan apakah strategi khusus untuk sektor 3D ini yang lazimnya bergaji rendah supaya dasar gaji progresif ini benar-benar mengangkatkan tahap pendapatan pekerja tempatan. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Kesuma untuk menjawab. Kita ada garis panduan dan juga proses kelayakan yang cukup ketat dari segi dasar gaji progresif. Dan contohnya, untuk melihat sama ada benar-benar majikan itu menyalurkan, sebab insentif disalurkan kepada pihak majikan, iaitu untuk melihat sama ada majikan itu benar-benar menyalurkan wang yang diterima itu kepada pekerja, maka kita lihat juga bukan saja dari segi audit di syarikat, tapi kita lihat juga dari segi caruman pekesonya, caruman KWSP-nya, untuk memastikan benar-benar ada saluran ataupun insentif itu disalurkan kepada pekerja tersebut. Sama juga dengan isu 21 jam. Isu 21 jam ini adalah syarat untuk memastikan apabila pekerja itu mendapat insentif ataupun mendapat kenaikan gaji hasil daripada insentif dasar gaji progresif, maka beliau harus memastikan kemahiran dalam diri beliau itu juga dipertingkatkan. Pekerja diberi masa setahun untuk memastikan mereka menghadiri sekurang-kurangnya 21 jam kursus. Dan segala semua ini akan dihadapkan kepada bukan saja pemantauan dan penyeliaan oleh agensi, tetapi juga oleh orang kata audit. Agensi-agensi terlibat termasuklah seperti yang saya sebut tadi, ya, Pekeso terlibat, MPC terlibat, HRD Corp terlibat, JTK terlibat, dan semua agensi ini bukan saja terlibat dari segi kita membimbing, memberi panduan, memberi galakan untuk mereka menyertai program ini, tapi mereka juga terlibat dari segi pemantauan, dari segi semakan, dari segi audit dan penguatkuasaan syarat ke atas peserta-peserta. Soalan yang kedua dia tanya itu adalah tentang 3D, sektor 3D. Sememangnya untuk saya sebut tadi, dasar gaji progresif adalah satu cabang antara semua cabang yang kita guna pakai, semua kaedah yang kita guna pakai untuk memastikan gaji pekerja kita secara amnya boleh meningkat selaras dengan konsep menaikkan siling dan menaikkan rantai dalam kerangka ekonomi madani. Jadi ini adalah satu cabang saja, dia ada banyak cabang lagi. Dan untuk saya, sememangnya untuk syarikat yang lebih kecil, contohnya SME, contohnya sektor 3D, ini antara saya kata strategi yang sesuai, yang afdal. Kenapa? Sebab kalau guna dasar gaji minimum, dia adalah bukan pilihan, bukan sukarela. Satu, dia kena wajib ikut. Kalau guna kaedah lain, kaedah perbincangan, kaedah CA, Collective Agreement, kaedah panduan gaji dan kaedah peningkatan kemahiran, mungkin sesebuah syarikat yang kecil itu dia tidak mampu dari segi kewangan. Tapi dengan adanya dasar gaji progresif, kerajaan akan bayar insentif dari RM200 sehingga RM300. Jadi dasar ini amat sesuai untuk sektor-sektor yang disebut oleh YB Betong tadi, iaitu sektor yang kecil, SME. Itulah sebabnya, antara sebabnya kita memastikan bahawa dasar gaji progresif ini, satu, dia hanya untuk pekerja Malaysia, bukan pekerja asing. Keduanya, hanya untuk syarikat-syarikat tempatan yang bukan GLC dan bukan MNC. Fokus kita kepada SME, syarikat Malaysia, syarikat tempatan, syarikat kecil, supaya dengan adanya imbuhan insentif dari kerajaan, setiap pekerja dari RM200 hingga RM300, maka mereka mempunyai keadaan kewangan yang lebih mampu untuk membayar kepada pekerja masing-masing. Dan dengan kenaikan gaji, kenaikan produktiviti, dia bukan the end game itself. Kita memang berharap
ya, naikkan lantai, naikkan ceiling juga. Syarikat-syarikat yang menyertai ini akan mengambil peluang ini untuk meningkatkan nilai operasi, nilai perniagaan mereka. They have to go up the value chain dengan izin. Dan akhirnya matlamat kita adalah syarikat Malaysia mendapat keuntungan yang lebih tinggi, pekerja Malaysia mendapat gaji, pampasan gaji yang lebih baik. Terima kasih.